Selamat datang. Kalau anda bakal mula kerja di Jepun, hari pertama tu mesti rasa cuak sikit kan? Hari ni kita akan tengok beberapa frasa Jepun yang paling penting untuk bantu anda bukan saja survive, tapi juga untuk betul-betul berjaya. Jom kita mulakan. Cuba bayangkan anda jalan masuk ke pejabat baru anda di Jepun. Mesti rasa gabra campur teruja kan? Percayalah, bila anda tahu beberapa frasa penting, ia boleh ubah segalanya. Jadi, jom kita pastikan anda betul-betul bersedia untuk bagi tanggapan pertama yang paling hebat. Okey, sebelum kita belajar apa-apa perkataan pun, kita kena faham dulu asas budaya kerja Jepun, iaitu kesopanan. Dekat sana, cara anda bercakap tu selalunya lebih penting daripada apa yang anda cakapkan. Dan inilah dia peraturan emas anda, Teinego. Anggap je benda ni macam kod pakaian profesional, tapi untuk percakapan. Bila anda habiskan ayat dengan masu atau desu, anda secara automatik menunjukkan rasa hormat yang sepatutnya. Kalau tak pasti, inilah cara yang paling selamat. Baiklah, jom kita masuk bab seterusnya. Pintu pejabat dah terbuka, hari pun dah nak mula. Jadi, macam mana nak bagi tanggapan pertama yang paling power sekali? Anda nampak rakan sekerja baru anda? Bos anda pun bagi isyarat angguk. Inilah saatnya. Satu ucapan yang betul boleh bagi mood positif untuk sepanjang hari. Jadi, apa yang anda patut cakap? Jawapannya, Ohayo gozaimasu. Ini bukan sekadar selamat pagi tau. Ia adalah ucapan formal yang menandakan permulaan hari kerja bersama. Sebut dengan jelas kepada semua orang yang anda jumpa. Ia satu isyarat kecil yang menunjukkan semangat dan hormat anda kepada pasukan. Seterusnya, jom kita lengkapkan anda dengan beberapa frasa yang sangat-sangat penting. Anggaplah ini sebagai kit peralatan harian anda untuk berurusan dalam situasi biasa di pejabat. Okey, bayangkan bos bagi anda tugasan pertama. Ini momen penting kan? Cara anda respon tu akan tunjukkan anda ni cekap dan bersedia atau tidak. Jadi, macam mana nak jawab? Hai, wakarimashita. Ini jawapan standard anda untuk tunjukkan yang anda faham. Tapi yang lagi penting, jangan sesekali takut nak guna sumimasen, mo ichido onegaishimasu. Meminta penjelasan semula bukan tanda kelemahan. Ia tanda profesionalisme. Ia tunjukkan yang anda serius nak buat kerja dengan betul. Anda kena ingat, dalam budaya kerja Jepun, kerja berpasukan tu segalanya. Minta tolong bukan bermakna anda mengaku kalah, tapi ia menunjukkan semangat kerjasama. Guna frasa sopan tetsu datik kudasai ni menunjukkan yang anda hargai kepakaran rakan sekerja anda dan anggap diri anda sebahagian daripada pasukan. Okey, sekarang jom kita fast forward ke penghujung hari. Meninggalkan pejabat tu bukan sekadar cakap bye-bye. Ia sebenarnya satu ritual budaya yang penting untuk mengukuhkan rasa hormat dalam pasukan. Ada satu pertukaran ucapan yang khas bila anda nak balik. Anda akan cakap, "Otsukare sama desu shimasu," yang secara halusnya bermaksud, "Maaf ya, saya balik dulu." Ini sebagai tanda hormat kepada mereka yang masih bekerja. Rakan sekerja anda pula akan balas dengan, "Otsukare sama deshita," yang lebih kurang macam, "Terima kasih atas penat lelah hari ini," untuk mengiktiraf usaha anda. Jadi, pada dasarnya, ucapan ni semua adalah tentang saling menghargai. Satu cara untuk iktiraf penat lelah semua orang pada hari itu. Kalau anda boleh kuasai pertukaran kecil ni, ia terus menunjukkan yang anda seorang ahli pasukan yang peka budaya. Baiklah, jom kita buat satu rumusan pantas. Anggap ni macam cheat sheet anda, senarai frasa paling penting yang kita dah bincangkan supaya anda boleh lalui hari pertama dengan penuh keyakinan. Nah, ini dia 5 frasa teras anda. Ohayo gozaimasu bila sampai. Hai, wakarimashita bila setuju. Sumimasen untuk minta penjelasan. Osaki ni shitsureshimasu bila nak balik. Dan yang paling penting, arigato gozaimasu untuk tunjuk penghargaan. Kuasai kelima-lima ni dan anda dah pun berada di landasan yang betul untuk berjaya. Dengan semua frasa ni, anda bukan setakat cakap bahasa Jepun. Anda sebenarnya sedang bercakap dalam bahasa hormat dan kerjasama. Anda dah lebih daripada bersedia. Sekarang, pergi dan berikan tanggapan pertama yang terbaik. Semoga berjaya!